Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara tidak hanya tertumpu di Kuala Lumpur, universiti utama atau institusi penyelidikan. Sebaliknya sampai kepada rakyat di peringkat akar umbi. Beliau berkata dasar teknologi baru itu perlu diperluas ke setiap kawasan serta daerah bagi memastikan keadilan kepada semua rakyat, khususnya golongan miskin serta masyarakat di kawasan pedalaman, pulau dan desa. Bila kita jadikan ini dasar negara 2,5 tahun yang lalu, kebimbangan saya ialah dasar itu tinggal di Kuala Lumpur, universiti utama, badan-badan penyelidikan penting, tetapi tak sampai ke akar bumi. Jadi ada dikatakan disconnect, kesenjangan di antara golongan yang terdidik, golongan kaya bandar dengan golongan miskin, terutama di pedalaman desa dan pedalaman di pulau dan bukit gunung di seluruh Sabah. Perdana Menteri berkata pencapaian Nadi Pulau Banggi perlu menjadi pembangkit kepada masyarakat di kawasan terpencil untuk terus membina keupayaan dalam bidang digital, sekaligus membuktikan pembangunan teknologi boleh dimanfaatkan oleh semua lapisan rakyat. Kejayaan Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi Pulau Banggi yang dinobatkan juara kategori Capacity Building pada World Summit on the Information Society (WSIS) Anjuran International Telecommunication Union di Geneva tahun lepas membuktikan masyarakat di kawasan pulau terpencil juga mampu cemerlang dalam bidang digital apabila diberi ruang, kemudahan dan sokongan sewajarnya.